jak. Satu kaki. Ada mandi hari ni duk rasa. Kaki. Apakah gerangan Tuhan hamba fokus kepada hamba ini? Adakah Tuhan hamba ni kita ni semuanya kena kembali ke zaman 70-an, 60-an? Pisang. Hamba datang nak mencari cahaya sakti. Latih bergeba. Tengoklah sebelah bukit sana. Mungkin di situ Tuhan hamba boleh bertapa. Jauh lagi nampaknya hamba nak kena kayu. Kerbau hamba ni perlukan banyak rumput. Mungkin tapak perkemahan ataupun berkeluh petang macam angin. Retro zaman dulu. Ni gadgetnya ni untuk letak barang-barang basuh ke apa. Ni dapur arang. Klasi ya? Klasi tu. Nama klasik. Lidah daun kelapa. Oh, dia jalin. Dia jalin semula jadi. Jalin semula jadi. Sebelah sini ni basah tempat makan lah. Kenduri-kenduri zaman dulu kan. Pisau standar. Pisau masih ada lagi standar. Mungkin pendekar. Kalau zaman dulu, zaman Dedi M. Borhan ni kecek banyak lepas pisau tu masuk dalam tu. Nak mandi sungai, nak naik atas ni, kena buka selipar. Jangan buka seluar. Pecak selipar? Pecak seluar jangan, pecak selipar. Pecak ni buka lah selipar nak naik atas ni. Untuk mandi sungai ni lah, mandi tali air ni. Mungkin di sini ada aktiviti lah ni. Tapi lama dah tertinggal. Sebuah rumah di tengah sawah. Padi masih lagi menguning. Sebelah sini sudah dituai. Menumpang teduh sambil membasahkan tekuk di rumpun bambu. Tidak rumpun bambu ni. Eskalator. Trik mak kayuhan kita makan hari ni ikan.
gulai ikan haruan daun kesum. Ni. Makanan dulu-dulu orang kampung lah. Lawan dengan nasi putih dan sambal.